Masuk ambil. Oh. Ambil. Tu, ambil semua tu. Lipat semua. Sepak. Boleh ke sepak macam ni? Sepak. Bukan beli kereta api. Nak. Tengok. Kalau bilik kemas macam ni, nak tidur selesa tak? Nak tidur selesa tak? Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni kita nak buat vlog suka-suka. Sebab lama tak buat vlog kan. Jadi kita buat vlog hari ni bersama Aish. Ni Aish dan juga ni, siapa nama awak? Aisyah. Jadi kita nak kemas Jom kita kemas bilik. Tengok ni. Oh Allah. Buku ni letak elok-elok. Nah. Siapa boleh tolong bapa? Nak kemas bilik dulu. Yang ni kita buka dulu. Sebenarnya bilik ni selalu kemas, tapi bulan ni dengan bulan lepas busy. Jadi terpaksalah sepah kejap. Okey, jom kita kemas bilik. Awak kemas buku tau. Aish dipanggil dulu, tolong ibu bapa. Awak kemas tos kat situ. Okey, pala lalu. Siapa kemas bilik nanti papa bawa pergi jalan-jalan naik kereta api. Nak tak? Kemas dulu. Tos tu simpan dalam box. Kursi. Tengok ni ni, sampah ni. Sekejap papa ambil. Plastik sampah. Ni plastik sampah. Plastik sampah ni just tarik-tarik je yang ni. Yang ni kalau nak, saya ada letak link dekat description tu. Letak sampah dalam ni tau. Aisyah tu. Aisyah pegang, Aisyah letak plastik sampah. Tu kutip tu. Panas. Ya, buka kipas. Buka aircon lah. Kan? Buka aircon. Okey. Dah. Kak Aish kemas. Kau ambil sampah tu buang. Ni nak. Ambil sampah buang. Aish tolonglah ni ambil buang. Aisyah pegang plastik sampah. Nanti lukis barulah. Lukis baru. Bagi Aish buang. Oh ni banyak lagi ni. Botol. Baju ni jangan ada keluar macam ni tau. Kalau dah ambil baju tekan macam ni, masukkan macam ni. Faham? Tengok ni. Boleh ke macam ni? Tak boleh banyak. Tak boleh. Tekan macam ni. Ni ada lagi, ya Allah. Macam ni kotor lah nampak. Macam ni kemas tak? Kalau tutup macam ni. Tengok ni jatuh ni. Ni buang lah. Aish, kat kutip sampah di bawah tu. Kutip. Tengok ni. Kalau bersepah macam ni, cantik ke? Macam ni kotor lah kan. Sepah. Boleh ke sepah macam ni? Sepah ya Allah. Bukan beli kereta api. Nak keluar naik kereta api. Kalau kemas bilik, apa bagi naik kereta api? Nak? Tengok ni ya Allah. Ni simpan dalam ni. Ni letak je, nanti ibu pandai lah. Bukan lanya, punya. Itu punya Aish. Apa? Aish punya. Tengok ni, sepah. Ya Allah. Boleh ke ni sampah ni? Ni buang lah. Buang. Ni taklah, nanti kotor. Nampak ni, Aisyah main kotor ni. Ni. Nampak? Kemas sikit.
Tapi ni kotor ni. Kan ada kotor ni kan. Ni kan ada kotor. Satu. Siapa buat ni? Aisyah. Ada lagi. Kemas ni. Nah, tisu. Tisu basah. Tunggu. Sekejap, Abah. Ni Aisyah ambil satu lap. Apa nak? Lap sini. Tahu? Air pun sama juga ambil ni satu lap. Apa nak ambil ni? Lap. Nah. Banyak cantik. Dah bersih bagi tahu, okey? Hilang tak? Hilang. Lap bagi bersih betul-betul. Apa ambil vacuum. Tu ambil tu. Sampah tu. Masuk ambil. Oh. Ambil. Tu, ambil semua tu. Aisyah ambil sampah tu, sampah putih tu. Sebab apa nak vacuum. Itu simpan. Sampah je buang plastik sampah. Okey? Dia buang sampah. Warna pink. Nanti carilah. Letak dulu dalam tu. Ni, sampah apa tak sini? Nanti buang sini. Tu ambil box tu. Buang box tu. Ni. Ni. Buang. Buang. Tak boleh bani. Buang. Tak boleh. Apa yang tak boleh? Itu toy tu. Tengok ni ada lagi ni. Ni buang. Ni tak pakai dah. Tak boleh buang. Ha? Tak boleh buang. Hai. Ni ada lagi ni. Baik. Lap semua. Nah. Ni nak ambil ni. Apa dah keluarkan. Kalau nak lagi minta, okey? Buang. Ni buang. Ni tak nak dah. Buat. Jangan sentuh. Tu ais ball tu, buang. Kutip buang ball. Boleh buat. Jangan nak sayang gak sampah. Sampah ni jangan nak sayang, buang je. Jangan nak buang je. Tengok ni dah rosak. Nanti beli baru je. Ni. Ni dah tampal dah, tak ada tampal kan. Buang je. Ni macam ni seluar ni. Tu ni buang je. Ni rosak ke? Seluar ni okey ke tak? Tak. Rosak. Ya. Apa tak sinilah. Benang rosak. Ini tak rosak. Ni kan. Ni bawah ni. Ni. Ya Allah. Ini sebab sabun. Ha? Sabun. Dah hilang.
Ni kotor kan? Ni pergi buang terus. Tu plastik hitam tu. Ada lagi. Pergi buang sana. Ni kotak. Hmm. Ni berani. Hmm. Dah. Beg ni susun yang elok. Bagilah cantik-cantik. Tengok ni, ho. Ya Allah. Ni siapa makan ni? Aisyah. Ha. Ya Allah, macam ni ke? Macam ni ke makan? Macam ni ke makan? Papa dah bagi makan, awak buang kat situ. Papa tak ajar macam ni tau. Buang kat mana? Buang dekat dalam tong. Siapa? Ha. Ni buku tak mana ni? Ni. Ha, kita letak. Oh, ni lah dia tampal-tampal ni. Ha, nampak ni? Terung. Ha, ni terung sini. Eggplant. Betul? Tadi ada dalam satu Papa buang kan? Ambil satu lagi. Ada tu sampah tu. Tampal kat sini. Oh. Ni beg ni buang lah. Mana ni? Apa? Ada tak? Tak ada. Ada Bapa lah. buang. Bapa. Ni sotong. Bapa tengok. Yalah dia tengok apa. Mana sotong? Letak mana? Apa Ish? Bapa tengok. Ni sotong. Mana sotong? Satu. Octopus ha. Ha, dah. Tutup. Macam mana tutup ni? Oh, banyak. 1, 2, 3. Oi, banyak ni. Ha. Ya Allah, hai. Ha, pergi buang. Buang. Simpan. Ini tengok apa? Ha, ni. Ni beg ni letak mana? Simpan beg. Letak ni, letak elok-elok ni. Letak macam ni. Nah. Susun elok. Susun. Beg letak sini. Okey. Dia letak elok. Susun elok. Ni. Apa? Kan ni letak mana? Kak. Letak situ. Apa tengok? Boleh. Letak je. Susun lah macam ni. Kalau balik sekolah, susun macam ni. Cantik lah sikit lah, nampak? Ni botol lain. Apa? Satu. Dia dah lipat dia. Dah lipat dah? Ibu. Letak je. Letak bawah tu. Bawah sekali. Botol air pun letak bawah tu sekali. Handbag. Letak sekali. Dah. Kau Naik ke api boleh? nak naik kereta api kenalah kemas dulu bilik. Bilik macam kapal pecah ni. Ambil tisu basah. Ni, apa ni? Buang. Boleh. Buat ni. Tu dinosaur tu bawah. Tu buang. Aisyah, amboi, relax duduk. Tu dinosaur bawah. Ya Allah. Bersih. Aisyah itu mas. Ni bersih, singki ni bersih. Ni tempat masak siapa ni? Aisyah. Ni buang. Tahu le? Tahu tak? Tahu tak?
Tak nak buang. Kotek simpan elok. Apa ni tak warna? Tu tak... apa? Apa Aisyah punya ke apa? Aisyah punya. Aisyah tak buat work pun. Ni Aisyah. Kayu ambil kayu. Kayu ke atas apa? Atas apa ni? Aisyah. Malam ni tidur kat mana? Kati Aisyah. Masak ke? Aduh. Kau tak pandai ke? Pandai. Lepas tu letak tea. Itu dia. Dia siapa tu? Tea dalam Aisyah. Ni ambil bantal. Ni bantal. Biasa. Ni ambil bantal. Bantal selimut Aisyah. Oh, kelak. Tu. Gelap apa ni? Aisyah. Tolonglah ambil bantal. Awak buatlah perangai macam ni. Lipat selimut. Apa saya? Sekejap, sabar. Kena ni dulu. Apa ni? Sabar. Nak ambil ni. Oh. Hantar bantal. Dia nak kau ambil Syah. Ni kenalah lipat elok-elok. Tak balik. Tak balik. Ni kalau nak cantik kan, lipat dua macam ni. Lipat macam ni, kan? Lepas tu bagi dia tergantung sikit. Tarik ni lah. Tarik, tolak kat sini. Segosok sikit. Dah siap. Lipat macam ni, dua. Tengoklah ni, nanti besar boleh ikut. Satu. Dua. Lepas tu buang. Tak boleh. Buang tu sampah. Tak boleh. Lepas tu tak sini. Tarik. Letak macam ni. Kemaskan. Cantik tak? Cantik tak? Kemas tak? Kemas tak? Tengok. Kalau bilik kemas macam ni, nak tidur selesa tak? Nak tidur selesa tak? Ni tu meja masak Aisyah tu. Meja masak Aisyah tu gilap. Bagi bersih. Nah. Awak lak box tu. Foto. Foto toys. Lak. Ini. Lak.
Dah siap dah? Dah. Air dah siap. Aisyah? Aisyah tu dah masuk. Atau Aisyah dah buat dah. Dah. Buang. Okey, dah siap. Kita tengok dulu. Katil Aisyah dah siap. Tempat torch dah siap. Pos atas, almari atas dah siap. Katil Aish? Ya, dah siap. Dah siap dah? Meja? Dah. Tempat beg? Dah. Tempat masak Aisyah? Ya. Dah? Aisyah tutup. Saya dah. Tutup. Hai.